Assalamualaikum semua, kembali kita di channel EduWeb Studio. Saya Dia selaku pengacara anda pada hari ini. Pada pagi ini, SMK Kota telah mengadakan aktiviti Jom Senam Sihat. Aktiviti ini diadakan bertujuan untuk meningkatkan kecergasan fizikal para pelajar. Mari kita selusuri majlis pada pagi ini. Aktiviti senam aerobik murid perempuan ditempatkan di Dewan Kota Jelasin. Aktiviti senam aerobik murid lelaki di gelanggang serbaguna. Peluh menitis, semangat terus membara, kesihatan dipupuk, kebersamaan diraikan. Terima kasih kerana sudi menonton channel EduWeb Studio. Saya Dia selaku pengacara anda pada hari ini. Learn, Grow, Success. Bye-bye.